InsyaAllah pada hari ini kita akan buat satu sistem baru untuk memperkenalkan AJK, calon-calon AJK. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tinggi si burung duri hingga sebentar di pohon sena. Calon berkaliber, menjana diri, menjana perubahan di kalangan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah sesi pencalonan pun telah selesai. Saya Abdul Rahim bin Samad, kuliah perubatan tahun 3 Universiti Kahirah. Manifesto yang saya bawakan pada kali ini adalah bekerja untuk perubatan, bekerja untuk Islam. Apa yang saya maksudkan bekerja untuk perubatan adalah memantapkan segala aspek dalam perubatan yang mana yang kita tahu, seperti Biro Pembangunan Insan, Biro Sukan dan Aktiviti Luar, Kebajikan dan sebagainya adalah untuk menyediakan persatuan perubatan ini ke arah persatuan yang benar-benar berkebajikan dan benar-benar berpendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, sebuah persatuan yang mantap adalah menjaga kebajikan ahli serta pendidikan, dan tidak lupa juga mengenai pembangunan insan setiap ahli. Oleh itu, saya membawakan manifesto ini adalah untuk menyeru kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan sama-sama memberi sumbangan, sama-sama bekerja sama dalam perubatan, iaitu kita punya persatuan tidak hanya adalah bukan adalah untuk membawa perubatan ke arah yang lebih dikenali di seluruh dunia, bukan sahaja di Mesir, bahkan di Malaysia. Fenomena kebanjiran pelajar-pelajar Malaysia di Mesir ini secara tidak langsung akan memberi kesan 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang dalam bidang kesihatan di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, kini doktor-doktor yang berfikrah Islamiah ini amat kurang di Malaysia. Lebih kepada India dan China dan segelintir doktor-doktor Melayu Islam yang kurang dia punya profil. Jadi adalah tugas kita dan tanggungjawab kita di sini untuk melahirkan doktor bukan sahaja mampu untuk merawat individu atau merawat pesakit, tetapi juga mampu merawat rohani pesakit. Bekerja untuk perubatan adalah salah satu wadah ataupun kita panggil cara untuk kita membangunkan kita punya nilai tambah di samping untuk menjadi doktor yang benar-benar mantap dari segi pelajaran. Nama saya Ahmad Faiz bin Zaid, boleh panggil Faiz. Tahun 2 Universiti Kahirah Perubatan, dan manifesto saya ialah ke arah memartabatkan ilmu, pembinaan saksiah dan mencapai mardatillah. Yang mana yang saya nak cuba bawakan di sini ialah sebagai seorang insan yang cemerlang, kita seharusnya memiliki 3 aspek, iaitu emotional quotient, intellectual quotient dan spiritual quotient. Yang mana saya nisbahkan intellectual quotient itu kepada ilmu, emotional quotient itu kepada saksiah, dan spiritual quotient itu kepada pencapaian mardatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Naufal bin Basri, Cairo University, perubatan tahun 2. Manifesto saya bagi perubatan nanti insya-Allah ialah berjihad untuk Allah, berbakti untuk umat. Nama Hamzah bin Marwan, pelajar Universiti Al-Azhar tahun 2 Kahirah, Fakulti Perubatan. Manifesto saya memperkasa kebersamaan antara ahli perubatan di Kahirah. Saya Hairul Farhan bin Hairuddin, tahun 4 Cairo University, dalam bidang perubatan. Manifesto saya, be professional. Mengapa saya berkata demikian? Kerana saya melihat warga perubatan kurang profesional. Dan mengapa saya memilih profesional? Kerana ia menjadikan kita berketerampilan, lebih mewujudkan suatu suasana pekerjaan yang sistematik dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Khalid bin Isa, daripada Universiti Ain Syam, tahun 4 Fakulti Perubatan, dengan manifesto ke arah melahirkan mahasiswa yang berani dan matang. Matang ini bermaksud matang dalam melakukan atau mengeluarkan keputusan yang terbaik dalam hidup anda. Nama saya Muhammad Dini bin Muhammad Rozan, Universiti Ain Syams,
tahun 2, Fakulti Perubatan. Membawa perubatan ke arah pentadbiran yang holistik berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya maksudkan holistik di sini adalah menyeluruh, iaitu secara amnya meliputi segala aspek kehidupan dari segi pentadbiran dan juga universiti. Seperti mana kita maklum, di Kahirah mempunyai 3 universiti. Universiti Kahirah, Ain Syam dan Azhar. Apa yang saya ingin bawakan adalah kita sama-sama menaikkan 3 universiti ini ke arah pentadbiran yang lebih dinamik dan progresif. Kita sebagai hamba Allah, semestinya kita akan membawa pentadbiran ke arah agama Islam. Sebagai pelajar perubatan secara khususnya, secara amnya umat Islam, kita hendaklah mewujudkan bid'ah salihah dengan tuntutan syariah Islam. Nama Muhammad Hilmi bin Mat Noh, Universiti Al-Azhar, tahun 3, Kuliah Perubatan. Manifesto saya ialah memperkasakan kebersamaan di antara ahli-ahli perubatan di seluruh Mesir, terutamanya di Kahirah, Universiti Azhar, Universiti Ain Syam dan Universiti Cairo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Hilmi bin Muhammad Hatta, Universiti Ain Syams, tahun 3, Fakulti Perubatan. Okey, manifesto saya untuk kali ini adalah membawa ke arah perubatan baru, di mana insya-Allah pada tahun ini saya akan mengoptimumkan integrasi di antara Ain Syams, Kahirah dan Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Azizul Hakim bin Azizul, pelajar tahun 3 Kuliah Perubatan Universiti Al-Azhar, Cairo. Manifesto saya ialah ke arah kebersamaan di antara mahasiswa-mahasiswa di Mesir, terutamanya di Kahirah. Harapan saya ialah agar saya dapat memperkasakan kesatuan yang terbina di antara universiti-universiti di Mesir ini. Nama Muhammad Nur Hamid Ahmad Luqman, berasal dari Selangor, Universiti Kahirah, tahun 4, Fakulti Perubatan. Jadi manifesto yang cuba saya ingin bawa adalah berkhidmat untuk umat. Kenapa saya bawa manifesto itu adalah kerana melihatkan ramai yang hanya mementingkan diri sendiri daripada untuk mementingkan orang lain. Okay? Ramai yang cuba untuk meminta hak mereka, tapi tidak ramai yang cuba untuk memberikan hak kepada orang lain. Nama saya Muhammad Ridwan Muhammad Nur dari Universiti Kahirah, tahun 3, pelajar perubatan. Dan manifesto saya adalah menjana pemuda-pemuda berintelektual dan kritis serta memahami asas-asas Islam dengan intim. Kenapa saya memilih manifesto ini adalah kerana kita lihat bahawa perubatan sekarang telah mencapai satu tahap yang agak stabil dan tinggi, dan sekarang kita ingin melahirkan ahli-ahli yang berintelektual, yang berilmu. Kita memerlukan ahli yang berpemikiran sangat kritis untuk mentadbir perubatan, untuk membangun perubatan dan untuk menggerakkan perubatan ini dengan lebih mantap dan penuh sistematik. Dan juga kita juga mahu menjana ahli-ahli yang mempunyai pemahaman Islam yang stabil dan teguh. Ini kerana kita ingin sama berusaha untuk membangunkan Islam dan ingin menuju kepada khilafah Islamiah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, nama diberi Wan Ahmad Hafizi bin Wan Ahmad Junaidi. Wan Ahmad Hafizi bin Wan Ahmad Junaidi, lebih gemar dipanggil Hafizi ataupun Fizi. Kuliah Perubatan, tahun 3, Universiti Kahirah. Dan manifesto saya untuk pilihan raya, kebajikan terunggul, pemangkin kemaslahatan ummah. Bila mana kebajikan para ahli perubatan ini terjaga, maka kita yakin semua ini akan membantu ke arah kegemilangan perubatan pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Imdad bin Yusuf. Selamat berkenalan kepada yang mana-mana yang belum kenal. Universiti Kahirah, tahun 4, Fakulti Perubatan. Saya ni nak bertanding untuk jawatan Presiden.
Takkan nak bagi Damak menang free kan? Kita kena lawan. Kena ada semangat tu lawan. Sebab saya rasa macam benda ni first time kan. Jadi apa salahnya kalau saya menyokong ataupun orang kata meraihkanlah pilihan raya ni dengan menyertai. Kalau menyertai takkanlah nak ambil yang ikan bilis saya nak yang jerung terus. Saya angkat, saya sambar yang presiden terus. Kalau saya menang, satu je, saya akan bina sebuah universiti. Universiti untuk Malaysia. Sebab tengok Malaysia ni dah ramai sangat. Manifesto tak apa. Kalau lah saya menang, saya baru akan umumkan manifesto saya. Nama diberi Syafiq bin Hamdani, pelajar tahun 5 Universiti Kahirah, dan saya berasal dari negeri Selangor. Berkenaan dengan pemilihan Jawatankuasa Perubatan, manifesto saya adalah membina identiti perubatan, iaitu dalam usaha untuk kita memperkasakan perubatan sebagai persatuan yang mengukuhkan akademik di kalangan mahasiswa, dan juga kita inginkan bahawasanya bila balik ke Malaysia nanti kita mahu semua pelajar perubatan bersatu di bawah naungan perubatan. Aim saya yang dua aim saya iaitu berkaitan dengan akademik dan kesatuan. Dan anda harap untuk kita sama-sama memilih jawatankuasa yang betul-betul layak. Seperti Sayyidina Abu Bakar sebut, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taatlah pada aku selagi mana aku mentaati Allah dan Rasul. Ini bermakna pilihan untuk memilih pemimpin yang bijak terletak pada antum semua. Pilihan terletak di tangan anda. Jadi jika anda rasa saya boleh, undilah saya. Buatlah undian terbaik. Undilah saya. Saya pun sahabat-sahabat sekalian, untuk bukan sahaja mengundi saya, tapi untuk bekerja bersama saya. Saya mengucapkan selamat mengundi. Semoga mahasiswa-mahasiswa perubatan Indonesia ini dapat memilih calon yang terbaik untuk mereka. Anda matang. Oleh itu, undilah saya kerana saya akan membawa anda ke arah yang lebih profesional. Anda bijak. Jadi ingat, undi adalah kuasa dan kuasa berada di tangan anda. Dan undilah yang terbaik bagi anda. Moga-moga perubatan akan datang insya-Allah mampu untuk memberikan faedah dan manfaat kepada semua mahasiswa. Undilah saya dengan pilihan anda untuk dapat kecurangan kepada perubatan. Semoga anda menyokong saya. Kalau anda percaya, saya boleh membawa perubatan. Perubatan akan menjadi satu persatuan yang gah di Mesir dan akan menandingi segala persatuan-persatuan yang ada di Mesir ini. Jadi undilah saya untuk menjana transformasi. Undilah saya, pilihan di tangan anda. Kerana pilihan di tangan anda. Pemilihan Jawatankuasa Perubatan 2011-2012. Tempoh kempen dan bantahan 11 Disember hingga 23 Disember. Untuk maklumat pengenalan calon, layari jpp.perubatan.org.